Itu ya problem. So kalau nak katakan bisnes hari ni based on pengalaman-pengalaman aku lah. Ya. Dan kalau kau tengok bisnes-bisnes aku pun banyak barang-barang keperluan, benda-benda yang memang high demand. Faham? Nah, kira boleh bagi orang cakap daily money lah. Daily money, monthly. Sebab tu aku selalu cakap kalau pasal bisnes ke apa, aku ada income harian, income mingguan, income bulanan, income 3 ke 6 bulan. 3-6 bulan ni adalah komisen besar. Kau jual rumah, kau buat sub sales ke apa, property tu. Sebab kadang duit tu banyak, cuma dia lambat sikit sebab banyak proses. Dia kena tunggu tuaian. Tu. Tapi bila dah habis tu kau dapat besar. Sebab tu orang kata macam boleh habis cepat sebab aku jual rumah. Faham. Banyak jual rumah, buat banyak-banyak benda. Wah, kucing makin lama makin jinak makin menjadi. Okey lah, dia nak duduk belakang lah pula. Alamak. Sini. Memang kucing ni haiwan kesayangan Nabi. Ya. Tapi kalau macam tu macam tak beradab pula tu. Sampai ke belakang. Sampai ke belakang kawan tu. Okay, kita back kepada agensi lah. Okay. So agensi kau basically sebenarnya fokus pada untuk refinance personal loan dengan rumah lah. Betul. Okay.